bila viral isu Tok T solat tarawih tak pakai kain telekung tu, maka timbul perbincangan yang banyak dalam masyarakat, dan saya mengambil ini sebagai salah satu jalan untuk masyarakat dapat ilmu. Bagus juga. Yang pertamanya, syarat sah solat bukanlah dengan memakai telekung, tetapi syarat sah solat ialah menutup aurat dengan sempurna. Kalau pakaian itu dah tutup aurat dengan sempurna dah, walaupun tak pakai telekung, dah sah dah sembahyang dia. Ada beberapa syarat lah. Yang pertamanya, tidak jarang sampai menampakkan untuk kulit. Yang kedua, tidak ada bahagian-bahagian tertentu yang terdedah pada bahagian anggota aurat yang wajib ditutup. Dan yang ketiganya, tidak terlalu ketat. Maka sah saja sembahyang je. Jadi kalau tuan-tuan yang jenis pakai jubah, yang jenis pakai pakaian yang tutup elok, maka boleh saja terus sembahyang walaupun tak pakai kain telekung. Cumanya kalau kita tengok tudungnya agak pendek, jadi yang ni kena ambil perhatian sikit. Kalau kita rokok nanti, dia terbuka kain tudung ni sampai boleh nampak ataupun terdedah bahagian aurat leher ni, maka itu perkara yang boleh menyebabkan batal sembahyang dia. Tapi kalau dia pakai neck cover yang boleh tutup bahagian leher ni, maka insya-Allah sembahyangnya sah. Jaga bahagian ni sampai duduk dekat bahagian lengan atas ni, okey, tak ada masalah walaupun tak tertutup. Bahagian lengan ini dekat dia punya pergelangan tangan ni ke bawah, bahagian ini adalah aurat, juga kaki. Bahagian ni tertutup seluruhnya, insya-Allah sembahyangnya sah.